pertama syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya pada tengah hari yang berbahagia ni, petang yang berbahagia ni, dapat kita sulamkan dengan sedikit majlis ilmu dan beri manfaat kepada kita insya-Allah. Pertama sekali kita nak kongsikan mengenai seni dalam Islam itu sendiri. Seni dalam Islam. Islam mengiktiraf seni. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi ada menyatakan bahawa innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Subhanahu Wa Taala itu cantik dan menyukai kecantikan. Mana Allah Subhanahu Wa Taala itu suka pada benda-benda yang cantik. Apa-apa benda yang cantik di mata kita ni Allah suka. Sebab itu dasar-dasar cantik dalam Islam Nabi ajar direct. Contoh kebersihan. Kebersihan kan cantik. Kan? Nabi direct Nabi ajar. Kan? Kita dah ajar kebersihan. Nazifu afna abuyutikum fa innan nadhafatu minal iman. Kamu bersihkan sekeliling rumah kamu kerana kebersihan sebahagian daripada iman. Nak ceritanya, innallaha jamil yuhibbu jamal. Allah tu cantik, Allah suka kecantikan. Kan? Di atas perkara ini, maksudnya benda-benda yang cantik, benda-benda yang maknanya digalakkan oleh Islam. Benda-benda yang maknanya dianjurkan oleh Islam. Kan kalau kita ada rumah, kita cantikkan rumah kita, kita hias, digalakkan oleh Islam. Begitu juga ada pakaian ke, ada apa-apa pun digalakkan oleh Islam. Islam tidak menghalang benda-benda yang cantik itu. Kalau kita lihat gambaran-gambaran syurga menurut hadis Nabi SAW ataupun Al-Quran sendiri, benda-benda yang cantik, benda-benda kadang-kadang kita tidak terjangkau. Bagaimana syurga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jannatin tajri min tahti al-anhar, mengalir di bawah sungai-sungai. Kita di Malaysia, sebab banyak sungai, kita mungkin tak nampak sebab kita biasa nampak sungai. Negara Arab jarang nampak sungai. Sebab itu dalam seni bina Islam contohnya kan, ada beberapa tempat yang cuba dibuat kreatifnya syurga tu, cuba nak dibuat di dunia ini. Antaranya adalah kota Alhambra. Kota Alhambra ni disebut sebagai reflection of paradise. Maknanya biasan ataupun bayangan kepada syurga. Dia cuba terjemahkan ada mengalir di bawah sungai. Di Alhambra siapa pernah pergi, dia memang ada apa nama sungai-sungai kecil, air yang begitu bersih jernih tu mengalir. Kalau dekat satu ruang tu dia ada tengah-tengah macam dia buat kolam yang besar, ada bangunan di hujung. Kalau time tengah mataharinya cahayanya cantik, airnya jernih, kita ambil gambar kan? Ambil gambar, tunjuk ke orang, terbalikkan kamera tu. Cuba teka mana yang betul, mana yang biasan, mana yang ni. Tengok, kalau tak hijau orang pun tak perasan. Yang air itu adalah biasannya, yang bangunan betul tu mana? Alhambra. Kan? Jadi benda-benda reflection of paradise. Allah cerita mengenai syurga, macam mana di bawahnya sungai-sungai dan sebagainya. Cerita kecantikan. Kita tengok kisah-kisah Nabi SAW bertemu dengan perjalanan Nabi dan peristiwa Isra' Mi'raj. Peristiwa Isra' Mi'raj Nabi digambarkan dengan berbagai-bagai gambaran. Antaranya apa? Antara yang menakjubkan Nabi adalah rupa Jibril. Sampai Nabi SAW sebut, ma'a'zama khalquka ya Jibril. Cantiknya ciptaan kau wahai Jibril. Sebab Jibril tu dia ada 600 sayap. 300 kanan, 300 kiri. Jibril itu. Setiap sayap ada 1000 bulu. Setiap bulu itu ada cahaya-cahaya yang berbeza, ada warna-warna yang berbeza, yang sampai warna tu yang tak ada kat dunia pun ada. Warna ni kan. Sebab tu permainan warna disebut dalam hadis, disebut dalam Quran. Kan? Permainan warna. Hari ni kita tuan-tuan cuma orang seni kan. Permainan warna tu. Quran sebut tau. Bagaimana Allah ciptakan mukhtalifan alwanuhu. Berbeza-beza warnanya. Cuba kita tengok pokok pada hari ni kan. Kalau anda kata pokok tu warnanya kuning contohnya kan. Tengok toning warna kuning tu. Kuning pekat, slow, makin pekat. Cantiknya. Kalau warna daun tu hijau contohnya tak. Maknanya kecil, maknanya yang light, kemudian terus yang pekat. Kalau warna tu merah macam tu juga. Cuba tak pokok-pokok. Cuba tak warna. Mukhtalifan alwanu. Sebab Nabi sebut bagaimana Nabi mengkagumi Jibril tu antaranya dengan warna-warna itu. Yang warna itu kat dunia pun tak ada. Maksudnya Islam mengiktiraf permainan warna. Dan warna ni memang ahli psikologi pun sebut dia boleh mengubah mood.
Warna boleh berubah mood. Kalau kita hari ni sedih je kan, pergi cat rumah balik. Cat balik rumah. Pakaian biar pakai tenang-tenang sikit kan. Jangan sedih kat rumah. Kan? Masuk rumah kunci pagar, masuk pagar kunci pintu rumah, masuk bilik kunci pintu bilik, masuk almari kunci almari, masuk dalam kotak dalam almari kunci kotak. Duduk dia diam kan. Dia keluar. Islam mengiktiraf tuan-tuan, puan-puan saya pakai baju-baju kan. Yang ada saya tengok ke depan kita ada yang toning warna dia kan. Nampak tu indah. Allah tu cantik, menyungkit kecantikan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Mana toning warna tu. Itu seni-seni ataupun benda-benda digambarkan hadis Nabi ataupun dalam Al-Quran. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Jadi kemudian saya nak cerita sikit kalau mengikut ahli sirah bagaimana patung tu mula-mula wujud. Kan? Mula-mula patung tu kalau ikut ahli sirah lah kan. Okey, pendekkan cerita kita adalah dari Nabi Adam alaihissalam. Okey, Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, dan ciptaan kita bukan ciptaan daripada muka bumi ini. Lepas tu para saintis kan, bila dikaji, bila ilmu DNA ni telah mula dicipta, DNA makhluk-makhluk lain yang berada di muka bumi ni ada kesamaan dia. Saya nak bahas pun lingkaran dia macam mana boleh tanya doktor lah tu kan. Kecuali DNA manusia. Memang asing sangat dengan DNA yang berada di muka bumi ni. Sampai memang saintis pun kata, kita ni memang makhluk asing namanya. Kita bukan asal dari sini. Kita makhluk asing. Tapi kalau ikut Quran betul. Kita kan di tempat lain dicipta. Kemudian, ihbitu minha jami'a. Turunlah kamu semuanya di muka bumi ini. Okey. Okey, tajuk seterusnya adalah macam mana mula patung tu lah. Mula patung tu cerita. Ihbitu minha jami'a. Turunlah kamu semuanya. Maka Nabi Adam AS diturunkan. Sebahagian ahli sirah menyatakan Nabi Adam diturunkan di Silan. Silan tu sekarang Sri Lanka. Dekat Sri Lanka ni dia ada satu Adam Peak, tapak kaki Nabi Adam. Jejak Rasul pernah buat liputan kat sana. Okey. Dan Hawa diturunkan di Jeddah. Jeddah kat Mekah Jeddah. Jeddah tu sendiri bermaksud nenek. Okey. Kemudian lepas Nabi Adam, pendek cerita panjang kalau tidak panjang ni kan. Pendek cerita, lepas Nabi Adam, Nabi kedua adalah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris ni Allah bagi dia satu ilmu. Dia orang yang mula-mula pandai menjahit baju. Kan? Mula-mula pandai ilmu kepakaran tangan ni, hands on punya kepakaran ni, kalau ikut ahli sirah daripada Nabi Idris alaihissalam. Bertukang lah apa semua ni, yang start ni adalah Nabi Idris alaihissalam. Pendekkan cerita, Allah Subhanahu wa taala takdirnya Nabi Idris ni diangkat ke langit lah. Itu panjang cerita, nanti balik boleh baca sirah tu kan. Jadi umat-umat Nabi Idris alaihissalam cari Nabi Idris tak jumpa. Mana ni? Sebagai nak kenang Nabi Idris alaihissalam, dia buatlah simbol-simbol patung Nabi Idris alaihissalam. So Nabi Idris sirah dia diangkat ke langit. Okey. Berlalu masa, generasi seterusnya tak faham kenapa patung ni dibina. Padahal hanya untuk mengenang. Kan? Untuk kenang lah asalnya. Berlalu masa, generasi seterusnya akhirnya patung ini dipujanya. Tok, kenapa ni Tok? Oh, dulu ada orang yang sangat baik, terkenal, pandai sangat. Rupa dia macam ni. Oh, dia pandai Tok Kalau gitu, dia start puja. Generasi seterusnya dah sampai lupa dah pasal Nabi Idris, ni patung ni pula akhirnya dipuja. Atau bermula patung kalau ikut sirah. Maka Allah utuskan Rasul dan seterusnya, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah orang yang maknanya nak membetulkan balik penyembahan patung daripada kaum-kaum setelah Nabi Idris alaihissalam. Ni maknanya patung-patung tuan. Jadi tuan-tuan muslimin-muslimat sekalian, dalam Islam patung-patung ni sebenarnya kenapa Islam kadang-kadang dia tak bagi kita terlibat dengan benda patung ini, kerana takut generasi-generasi seterusnya akhirnya tak faham. Akhirnya jadi menyembah, akhirnya jadi memuja kepada itu. Sebab itu ada perbahasan hukum dia kalau kita terlibat dengan benda patung ni, tapi sangat tidak digalakkan lah. Kalau maknanya takut dia akhirnya akan menyebabkan orang memuja ataupun orang menyembah benda itu. Jadi Nabi Nuh AS membersihkan benda ini. Berterusan lepas Nabi Nuh ada juga orang yang buat patung dan menyembah patung.
Kan? Mana dibersihkan sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga dia membersihkan patung-patung. Sirah yang kita faham sekali, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah, Nabi bersihkan patung-patung daripada sekitar kota Mekah, Kaabah tu. Nabi bersihkan. Tak ada dah patung-patung. Jadi ketika itu orang Islam dia nak seni juga. Apa motif seni orang Islam terdahulu digariskan hanya tumbuh-tumbuhan, flora dan juga geometri. Benda geometri. Sebab tu kalau kita tengok banyak maksudnya geometri, flora, maknanya bunga-bunga lah, apa daun-daun dan sebagainya. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullah sekalian. Berlalu masa, apabila Islam dapat mengislamkan tanah-tanah yang bukan Islam, okey, ada setengah-setengah tempat patung tu dihapuskan. Ada setengah-setengah tempat patung tu dibiarkan. Okey, salah satu tempat. Contoh ketika Islam dapat mengislamkan Mesir, kan? Piramid ada, Sphinx pun ada. Sphinx tu apa yang bentuk singa tu kan, singa. Ketika itu para sahabat tak bakar Sphinx tu, kan? Tak menghapuskan Sphinx tu. Okey, mana ada tempat-tempat yang memang patung tu dibuang, ada tempat dikekalkan, kan? Ketika Islam dapat mengislamkan sekitar tanah-tanah di negeri Syam, sama juga. Orang-orang Rom dulu dia memang ada patung-patung. Ada setengah-setengah tempat patung tu tak dihapuskan oleh sahabat-sahabat. Kalau tuan-tuan berkesempatan pergi ke Masjid Al-Aqsa, saya hampir tak bulan bawa orang pergi Masjid Al-Aqsa. Dalam Masjid Al-Aqsa ada satu tiang dekat mihrab. Masjid Al-Aqsa tu besar, dia ada dipanggil satu Masjid Umar tu. Dalam Masjid Umar tu dekat mihrab tu tiang zaman Rom yang ada kepala singa ni dikekalkan. Masih dikekalkan. Kan? Padahal kalau ikut lagilah dekat mihrab, dekat tempat orang sujud lagi apa semua kan. Tapi dua patung tu dikekalkan. Maknanya tetap dikekalkan benda itu. Tetap maksudnya dibiarkan benda itu. Kita tengok ketika Islam mengislamkan bahagian Nusantara ini. Ada patung-patung yang dihapuskan, ada patung-patung yang dikekalkan. Kita boleh tengok Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Kan? Yang berada di sana tu. Padahal tanah tu dah semua Islam. Tapi pendakwa dulu tak bakar. Dah Islam kurun ke-16 lagi kawasan-kawasan itu. Tapi tak dibakar dan tak dihapuskan benda-benda itu. Kan? Begitu juga dengan beberapa tempat lagi lah yang ada di dunia ini. Kan? Tapi untuk Islam sendiri buat, kalau betul-betul motif itu daripada Islam, untuk bina patung yang baru tak ada. Kan? Untuk gambar-gambar baru tak ada. Tapi membiarkan benda yang lama tu ada. Maksudnya kekalkan, macam di Mesir ada, dekat Palestin tu, yang saya tengok sedikit lah. Kan? Di tempat-tempat lain yang tanah yang Islam ada juga dibiarkan. Dalam 4-5 tahun lepas, kalau kita tengok grup Taliban, dia ada letupkan patung dekat belah-belah Afghanistan, patung Buddha. Lama dah patung tu, dah beratus tahun kan, beribu tahun dah tu. Dia letupkan. Itu ulama ada bagi pendapat, ada yang setuju, ada yang tak setuju. Sebab benda tu tak jadi penyembahan sekarang pun. Maknanya ada dua pendapat lah. Macam tu juga dekat Uzbekistan. Uzbekistan tu tanah orang Islam. Itu banyak sejarah-sejarah. Banyak juga patung-patung dikekalkan. Dibiarkan, dikekalkan. Maksudnya yang penyembahan-penyembahan terdahulu. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Jadi kita dah lihat dalam bab seterusnya adalah macam mana sejarah patung, wujudnya patung-patung itu, dan macam mana di zaman Nabi SAW, maknanya tak buatlah patung yang baru tu, tapi ada juga yang mengekalkan benda yang telah sedia ada, ataupun benda yang tidak tak ada tu. Kalau nak ikut dari sudut syarak, sebab tajuk kita ni menurut perspektif Islam, apa-apa simbol atau bentuk yang kita buat ini, ada 3 perkara yang kita kena jaga. Okay? Ada 3 perkara yang kita kena jaga. Yang pertamanya, apa-apa juga yang kita bentuk tu tidak boleh ada syiar keagamaan agama lain. Syiar ni apa? Syiar ni maknanya benda yang nampak.
Benda nampak. Bagi kita orang Islam, syiar agama lain, contoh. Macam rata-rata di dunia ni, kalau lambang salib, memang digunakan oleh syiar agama Kristian. Okey? So, kalau kita nak buat apa-apa juga bentuk dan sebagainya, kita kena hindarkan daripada syiar keagamaan agama lain. Kan? Contoh macam salib ke. Okey. Walaupun salib tu berbagai-bagai. Kalau kita tengok fahaman mazhab ortodok, lain dia punya ni. Kalau kita tengok Protestan, lain juga. Kan? Kalau kita tengok dengan yang digunakan oleh tentera salib ketika peperangan salib, kurun ke-10 dan 11, kurun ke-11 lain. Bagi orang Yahudi, orang Yahudi, apa lambang orang Yahudi? Lambang dia apa lambang Yahudi? Siapa boleh beritahu saya? Segitiga? Bintang tu? Bintang 6. Bintang 6. Okey, bintang 6 tu sebenarnya orang Yahudi baru guna dalam 100 tahun lebih 100 tahun lebih je. Okey. Bintang 6 tu adalah bintang Islam namanya. Orang Yahudi kata dia adalah lambang Yahudi, tapi dia baru guna 100 tahun lebih. Kalau tuan-tuan pergi ke Baitul Maqdis, Salahuddin Al-Ayyubi telah menggunakan bintang 6 1000 tahun dulu. Dah ada kat Baitul Maqdis bintang 6 tu 1000 tahun dululah. Kalau hari ni kita pergi dekat makam Humayun. Humayun ni antara orang yang maknanya raja-raja bagi dinasti Mughul. India. Taj Mahal pernah dengar Taj Mahal? Taj Mahal tu dah anak-anak atau cucu-cucu dia lah. Sebelum Taj Mahal tu, sebelum Taj Mahal yang dibina oleh siapa? Shah Jahan. Atuk dia tu, dia panggil Humayun. Dekat makam Humayun tu telah ada bintang 6 dah. Mana dia dah sebelum Yahudi guna dah. Memang ada. Kan? Islam bintang 6 tu adalah Islam. Okey. So lambang Yahudi apa yang Yahudi? Siapa boleh beritahu saya? Lambang dia sebenarnya. Kan? Kalau kita tengok benda yang digunakan lambang dia adalah yang tak digunakan tempat lain, lambang ni tempat letak lilin. Manurah. Ya, tempat lilin ada 7 tempat lilin tu. Itu gambar Yahudi Itu memang lambang dia punya agama sebab dia ada hari dia dan sebagainya kan. Bintang 6 tu bukan. Cumanya hari ni oleh kerana bintang 6 tu di-brandingkan balik oleh orang Yahudi, yang kalau kita pakai dia boleh timbul silap faham, maka tak boleh nak guna. Walaupun asal orang Islam kita buat fine art of the art kat sini kan, lambang bintang 6 macam tu, orang cakap dah kenapa ni Yahudi kan. Sampai kalau tengok tak duit sposen kita yang baru. Siapa ada? 5 sen. Ada duit 5 sen kita? Ada? Kan jadi isu kan? Jadi isu. Kata duit 5 sen kita adalah lambang Yahudi sebab lambang bintang 6 tu. Sebenarnya bukan tapi sebab kebetulannya sekarang ni di-brandingkan itu orang Yahudi guna, kalau boleh temu fitnah, mana tak boleh gunalah. Tak boleh nak guna sebab boleh temu fitnah. Itu antara lambang agama-agama Yahudi lah. Agama Yahudi. Okey. Lambang agama Hindu apa? Lambang agama dia. Kita tengok kan? Kita tengok lambang benda dia tu. Tombak tu kan? Okey, antara tu tombak 3 tu kan? Sebab dewa-dewa dia kan. So hari ni kalau anda kata kita buat satu rekaan yang orang tengok ini lambang agama Hindu sebagainya, bagi kita orang Islam tak boleh nak guna sebab ada syiar agama. Nampak tu. Buddha. Keagamaan. Buddha. Teratai tu walaupun tapi kalau teratai yang memang lambang dia ada bentuk dia dan ada kaki dia sebagainya kan. Maka elakkanlah. Yang orang tengok itu lambang keagamaan. Syiar keagamaan tak boleh untuk kita buat satu seni bagi kita beragama lah. Sebab kalau ada orang tengok syiar itu, maksudnya orang tahu ni keagamaan. Maka tak boleh nak jadikan dia sebagai seni
Okey. Itu yang pertama Yang pertama. Yang keduanya yang kita nak jaga, adalah jangan ada benda-benda yang lambang pemujaan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pemujaan pula. Dia tak sebagai keagamaan tertentu, tetapi pemujaan yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebagai contoh. Hari ni kalau tuan-tuan pergi ke Pulau Krabi. Krabi kat mana? Thailand kan? Okey. Di salah satu pulau di Krabi sana, saya ada tulis kat blog saya. Okey. Ada orang yang memuja kemaluan lelaki ni. Siapa dah pergi sampai? Yang berbagai-bagai bentuk dan saiz dia. Ada yang besar macam tiang-tiang besar tu lah. Ada kecil-kecil. Botol ni pun ada, kecil-kecil ni pun ada. Benda-benda pemujaan. Benda maknanya dia memuja kemaluan itu. Sebab kemaluan tu adalah dia punya falsafah adalah. Benda-benda macam tu kan. So memuja kemaluan kan. So janganlah ya kita buat benda-benda yang macam itulah. Memuja-muja kemaluan kan. Ada satu kisah saya selitkan sikit. Ada tu orang doktor mata. Dia mengubati mata seseorang. Kan? Jadi dia mengubati mata orang seni. Mungkin orang-orang daripada craft gitu macam ni kan. Orang seni ni. Daripada mata dia tak nampak sampai mata dia nampak. Sebagai ucapan terima kasih, orang seni ni pun kata pada doktor mata ni, "Tuan doktor, saya berterima kasih sangat pada tuan doktor. Boleh tak saya nak hadiahkan lukisan saya yang terbaik mengenai mata tuan doktor?" Kan? Mengenai mata lah. Doktor tu, okey boleh bagilah. Dia pun lukis lukisan yang paling baik dia pernah buat dalam hidup dia, lambang pada mata. Cantik sangat. Kat klinik mata orang tu lah. Cantik sangat. Okey, habis dah siap. Satu hari, isteri doktor ni datang. Dan si doktor ni kata, "Wah bang, cantiknya bang. Siapa yang buat ni?" "Baru ni saya ada mengubati mata satu orang seni. Dan dia sangat berterima kasih pada saya. Dan dia pun melukiskanlah gambar mata ini dekat klinik kita ni." Maka kata bini dia, "Alhamdulillah, saya bersyukur abang jadi doktor mata. Kalaulah abang jadi doktor kelamin, susah saya bang." Okey. Aduh. Okey, balik pada ni. Apa bentuk-bentuk pemujaan lagi? Okey, antaranya adalah kalau dekat dunia yang ada ni sekarang ni ada orang yang memuja syaitan. Lambang-lambang pemujaan syaitan. Tak boleh. Kalau orang tengok ada syiar itu tak boleh. Pemujaan syaitan. Apa juga bentuk dia. Kalau orang tengok nampak pemujaan syaitan. Adalah lambang-lambang kalau dekat Eropah tu kan. Ada lambang-lambang benda syaitan. Sebab tuan-tuan sekalian besok kan memang ada pertembungan kalau kita tengok antara orang-orang yang beriman pada Allah dengan orang-orang yang menyembah syaitan. Besok kalau kita ikut hadis pun akhir zaman nanti akan turun satu orang nama dia Dajjal. Dajjal ni dia bawa orang menyembah pada syaitan. Sebab itu ketika Dajjal turun, ahli-ahli kitab akan bersama beriman dengan orang Islam. Sebab dia bawa orang penyembah syaitan. Memang bawa pada penyembahan syaitan, bawa pada orang sihir-sihir ni. Pemujaan-pemujaan itu. Okey. Antara lain apa antara lain? Pemujaan-pemujaan apa? Pemujaan pada roh-roh. Roh-roh kita tak nampak. Saya rasa sebab dakwah di Nusantara ni agak kuat juga, kita tak boleh nak gambarkan dia punya keadaan tu. Kalau di Mesir, kan, pemuja-pemuja roh ni dah ada lambang dia. Kan? Hatta dekat Kairah tu, dia ada pasar jual barang-barang sihir. Saya berbalik daripada Kairah, setakat ni yang saya jumpa dua tempat orang jual barang-barang sihir. Satu Kairah, Mesir, satu lagi dekat Maghribi. Dia ada pasar sihir tau. Ada jual tengkorak, ada jual ni, dia ada lambang dia. Ada perlambangan dia. Kita nak beli apa? Ada alat-alat memuja ni lah. Sihir memang kuat juga dekat Mesir. Dia ada pasar jual dia tu. Pasar benda tu. So tak boleh. Macam contoh ada benda-benda lambang-lambang pemujaan syaitan tak boleh. Apa pun keadaannya yang orang tengok orang boleh faham benda itu. Itu benda-benda kena jaga. Okey? Antara lain apa antara lain? Antara pemujaan-pemujaan ni. Kan? Pemujaan-pemujaan pada manusia. Pada manusia. Okey? Katakanlah kita mengkagumi satu orang,
kita buat satu pemujaan, satu patung ke atau satu benda yang oh ini orang ini. Kan? Itu tak boleh. Sebagai contoh, fatwa terkini dekat Malaysia yang dari dululah, seni sebagai seni tak apa, sebab tu masih dikekalkan Tugu Negara. Tapi untuk kita datang pada hari pahlawan gantung bunga, dah ada fatwa kan? Tak boleh, takut jadi pemujaan benda tu. Kan? Tapi masih dikekalkan. Kenapa fatwa tak kata runtuh? Kan? Fatwa kata runtuhkan je lah, tak. Sebab ada sebab-sebab dia. Tapi untuk datang untuk pemujaan tak boleh. Sebagai wujud-wujud semangat dan sebagainya kan. Itu perkara kedua yang perlu dijaga. Kan? Yang pertama, bab-bab keagamaan. Yang kedua, bab-bab pemujaan. Dan yang ketiganya, apa benda kita perlu jaga dalam benda-benda seni ini, iaitu syiar pada benda-benda maksiat. Syiar pada benda-benda maksiat. Kalau orang tengok, orang nampak benda tu benda yang boleh merangsang pada benda maksiat. Antaranya katakanlah sekarang ni, contohnya orang bogil ke, kan, daripada sudut benda-benda lucah ke, kan, dari sudut apa-apalah seni-seni, tapi macam tadilah, macam yang saya sebut, macam di kerabi ni kan, kemaluan ke, kan. Ini seni apa? Tak boleh Sebab tuan-tuan sekalian, benda-benda maksiat, benda-benda yang merangsang nafsu tu, walaupun benda tu tak hidup, dia boleh merangsang orang yang ada kehendak nafsu itu. Okey, satu hari nanti kalau awak ada rezeki, awak pergi ke satu kuil dekat Cambodia, Siem Reap, apa nama kuil tu? Siem Reap. Kuil apa tu? Angkor Wat. Okey. Dekat Angkor Wat penuh dengan patung-patung wanita-wanita yang berbogil. Okey. Takrifan bogil dia adalah pusat ke atas lah, bawah pakai kain. Pusat ke atas tu berbogil Maksudnya pada dia bentuk badan perempuan tu ada seni. Okey. Itu benda-benda yang kalau pada kita itu maksiat lah. Sebab benda tu boleh merasa syahwat dan sebagainya. Okey. Angkor Wat telah lama berlalu dah sejarah dia. Gambar-gambar ataupun patung-patung orang berbogil ini memang ada di atas dan ada di bawah. Ada yang memang waktu jalan tu ada. Tuan-tuan, saya pernah kongsikan kat blog saya bagaimana orang-orang yang lalu, pengunjung-pengunjung yang lalu ni, dia akan raba buah dada patung ni. Patung ni semua memang macam patung manusia betul, kan? Cuma buah dada dia tertimbul, tonjol besar, kan? Jadi patung ni berabuk, cuma licin kawasan buah dada dia saja. Orang datang tu meraba, meraba. Sudah apa? Entah apa dia bayang, saya pun tak tahu lah kan. Tapi nak ceritanya, benda-benda maksiat Islam tegah sebab benda menjadi macam tu. Ada orang yang dia tak settle benda-benda dalaman ni, patung pun boleh terangsang. Patung pun boleh terangsang tak? Ada dia? Ada macam tu So, apa pun bentuk seni tu, benda tu tak boleh. Okey, kalau kita pernah pergi Rom ataupun pergi negara-negara Eropah, kerana patung kemaluan orang lelaki tu dengan telanjang, ada nampak kemaluan dan sebagainya. So dalam Islam tak boleh benda tu Apa pun seni dia, kita tak dibenarkan untuk buat benda-benda macam tu. Okey. Hukum belajar. So tuan-tuan banyaknya daripada orang-orang seni kan. Kita nak belajar seni itu dan kita nak macam kita mula-mula waktu belajar kita terpaksa buat kan. Maksudnya benda-benda yang patung ke apa ke, mungkin yang tadi tu ada bentuk keagamaan ke, ada bentuk pemujaan ke, ataupun ada bentuk maksiat kan. Kata tuan-tuan belajar luar negara, kan ada nanti sebahagiannya lah, dia letakkan orang bogil, dia suruh kita lukis yang live tu kan. So kita belajar, apa hukum belajar apa benda macam ni. Okay? Belajar ni dia ada, secara umumnya belajar ni dia ada 4 hukum belajar. Salih dulu saya akan terangkan Hukum belajar ni ada 4 kategori dia. Yang pertama fardu ain dia panggil. Okey, fardu ain. Fardu ain ni apa? Semua orang wajib belajar. Pandai ke, tak pandai ke, cerdik ke, kurang cerdik ke, raja ke, rakyat biasa ke, semua boleh kena wajib belajar fardu ain. Apa takrifan fardu ain? Fardu ain ni takrifan dia adalah benda-benda yang memahamkan kita rukun iman dan rukun Islam. Kan? Benda-benda yang memahamkan kita rukun iman dan rukun Islam.
maka kita wajib belajar. Wajib kita belajar. Itu fardu ain. Tak kira lah siapa ke pun kita kena belajar. Rukun iman 6 benda. Percaya pada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada kitab, percaya pada rasul, percaya pada qada, percaya pada hari kiamat. Mana 6 benda ni kita kena faham. Kalau kita tak faham, maka kita kena wajib belajar lagi. Wajib belajar. Benda-benda berkaitan dengan rukun iman. Dan benda-benda yang berkaitan dengan rukun Islam. Rukun Islam itu 5. Syahadah, sembahyang, puasa, zakat dan juga haji. Itu wajib belajar. Semua kena wajib belajar. Kan? Orang pandai ke tak pandai ke, kaya ke tak kaya ke, semua wajib belajar. Okey. Yang kedua ni apa? Yang kedua dipanggil fardu kifayah. Okey. Fardu kifayah ni apa? Apa-apa ilmu yang selain daripada fardu ain, itu fardu kifayah. Ilmu kesenian, fardu kifayah. Ilmu undang-undang, fardu kifayah. Ilmu ekonomi, fardu kifayah. Ilmu perubatan, fardu kifayah. Apa-apa ilmu yang selain daripada rukun iman dan rukun Islam tadi itu. Itu dipanggil fardu kifayah. Semua wajib belajar. Maksudnya tak semua. Selain daripada ilmu-ilmu tadi itu. Ilmu undang-undang lah, ilmu kesenian lah. Apa-apa semua ilmu. Termasuk juga ilmu ilmu kreatif ni, ilmu seni dan sebagainya, itu dipanggil ilmu fardu kifayah. So, fardu kifayah ini kalau ikut hukum dia, kalau seorang dah tahu, yang lain terlepas. Seorang dah tahu, yang lain tak payah belajar. Kan? Seorang tahu, yang lain tak payah. Nak senang faham lah tu kan. Katakanlah tempat kita duduk kat mana? Katakan kita duduk dekat Shah Alam. Dekat Shah Alam mesti kena ada orang yang tahu ilmu perubatan, ada orang yang tahu ilmu maknanya ilmu undang-undang, kena ada orang yang tahu ilmu ekonomi. Kalau tak ada, berkewajipan kawasan situ lahirkan orang yang tahu ilmu tu. Kan? Kalau dah ada, lepas. Itu maksudnya dalam satu kawasan, satu negeri mungkin, ataupun satu negara, at least, mengikut keperluan-keperluan. Itu fardu kifayah. Faham tak fardu kifayah ni? Boleh Senang ni kan, biasa dengar kan. Dulu dah belajar kat kafar kan, benda tu kan. Okay. Hukum ilmu yang ketiga. Hukum ilmu yang ketiga dipanggil fardu kifayah aini. Fardu kifayah aini. Okey, salin dulu. Benda apa ni Ustaz? Fardu ain lah, fardu kifayah, fardu ain. Salin dulu. Fardu kifayah aini. Okey. Kita cerita hukum belajar yang kita berkaitkan dengan bidang kita. Fardu kifayah aini ni adalah apa-apa ilmu fardu kifayah yang seseorang telah menceburinya, maka wajib dia belajar betul-betul. Sebab dia adalah wakil kepada orang Islam. Sebagai contoh, tuan-tuan sekalian, bidang saya adalah syariah undang-undang. Bidang saya, maknanya bidang saya syariah undang-undang. Tuan-tuan sekalian, ilmu undang-undang Islam yang dalam ni adalah fardu kifayah bagi kita semua. Tapi bagi saya yang dah menceburi bidang ini, wajib saya belajar betul-betul. Kalau saya main-main belajar, haram hukum dia. Saya wakil orang Islam dalam bidang ni. Okey? Katakan satu antara adik-beradik kita ni ada belajar ilmu kedoktoran. Bagi saya, ilmu doktor itu adalah fardu kifayah. Bagi tuan-tuan, puan-puan, ilmu doktor adalah fardu kifayah. Tapi bagi dia yang telah menceburi bidang ini, dia panggil fardu kifayah aini. Bagi dia wajib belajar betul-betul. Dia tak boleh belajar main-main. Sebab dia adalah wakil kepada orang Islam. Okey? Ilmu ekonomi. Bagi saya, bagi tuan-tuan, kebanyakan kita, ilmu ekonomi fardu kifayah. Seorang dah tahu, yang lain tak payah. Kan? Tapi bagi orang yang telah menceburi bidang ekonomi, dia wajib belajar betul-betul. Bagi kita fardu kifayah, bagi dia disebut sebagai fardu kifayah aini. Okey. Kita sambung lagi. Tak habis lagi ni. Ilmu kesenian. Ilmu seni yang kebanyakan depan saya ni adalah orang craft ilmu seni kan. Ilmu seni. Bagi saya, ilmu seni adalah fardu kifayah. Okey? Tapi bagi tuan-tuan, ilmu seni itu dipanggil apa? Fardu kifayah aini. Tuan-tuan wajib kena belajar betul-betul, sampai benda yang kecil-kecil kena wajib belajar. Sebab dah bidang tuan-tuan. Kalau dia belajar main-main kalau siapa-siapa yang belajar kat universiti, jangan copy paste assignment. Jangan copy paste assignment. Anda wajib belajar betul-betul sebab ini bidang, sesuatu bidang tu.
Belajar. Orang Islam perlu ada wakil dalam bidang ni. Daripada wakil ni. Tuan-tuan kena belajar betul-betul. Ni, saya tengok tadi ya, buku-buku kat sini ni. Kena belajar cara baca buku, kena tengok apa orang seni-seni yang orang dulu pernah buat, kan? Kemudian kita boleh kreatifkan benda tu untuk kita gunakan. Sebab benda tu perlu berkembang. Kena belajar betul-betul. Tak boleh belajar main-main. Sebab tuan-tuan dah ada bidang tuan-tuan sekalian. Dan kehebatan orang terdahulu, mana ulama-ulama terdahulu kan? Hebatnya ulama terdahulu adalah paling kurang satu orang dia ada 7 bidang fardu kifayah aini dia. Satu orang paling kurang satu orang ada 7 bidang fardu kifayah aini. Orang dulu. Sebab tu kita tengok Imam Syafi'i. Kita kenal Imam Syafi'i sebagai orang agama. Tapi Imam Syafi'i juga orang yang mahir dalam memanahnya. Orang yang mahir dalam ilmu bintang. Orang yang mahir dalam ilmu pelayaran. Orang yang mahir dalam ilmu bahasa. Dan lain-lain. Kita kenal Ibnu Sina sebagai pakar perubatan. Kan? Tapi Ibnu Sina juga mahir dalam ilmu Quran. Ibnu Sina juga mahir dalam ilmu pelayaran. Ibnu Sina juga mahir dalam ilmu fizik. Kita kenal Al-Khawarizmi, orang yang mahir dalam ilmu matematik. Tapi Al-Khawarizmi mahir dalam bidang-bidang juga, bidang-bidang yang lain. Ibnu Battutah, kita kenal sebagai apa? Orang yang mahir ilmu pelayaran. Tapi dia juga mahir bidang-bidang lain. Ilmu perubatan pun dia mahir. Orang dulu, satu orang paling kurang 7 bidang fardu kifayah aini dia tu. Dan kalaulah hari ini budaya ilmu, tengoklah dalam Islam, bagaimana Islam menggalakkan ilmu tu. Kalau orang Islam semua faham benda ni, orang akan belajar. Dia takkan malas belajar. Dan tak berhenti belajar tu. Sampai akhir hayat. Sebab ilmu tu kalau dapat, dia nak kembangkan pula ilmu tu. Bila orang dikembangkan, boleh pahala tu boleh kat kita tu. So, bagi tuan-tuan yang berada di depan saya, yang memang dalam bidang ini, saya harapkan belajar betul-betul. Sampai PhD besok. Sampai mahir betul. Kalau sebut pakar kreatif saja, orang akan sebut petik nama kita ni semua. Jangan belajar malas-malas. Kan? Jangan assignment lambat-lambat. Kan? Jangan buat assignment antara last minute. Kan? 15 bulan 2, 15 bulan 3 wajib hantar, 14 bulan baru nak buat. Tak tidur malam. Kan? Macam mana kita nak buat satu assignment yang berkualiti kalau kita buat hanya satu malam? Hari lain apa? Hari lain pergi pasar malam lah, pergi berinternet lah, pergi malam naik motor lah, apalah. Kan? Patutnya kita kena buat dengan baik benda tu. Itu dipanggil ilmu fardu kifayah aini. Boleh Ni dah sudut belajar tau. Sebab tu tuan-tuan sekalian kan, walaupun katakan dulu, okey, saya tajuk kita adalah daripada seni native ke kreatif kan. Walaupun mungkin ada benda-benda yang lambang patung ke keagamaan ke apa semua, kalau kita boleh kreatifkan dia sampai hilang benda-benda tu, boleh guna. Kita boleh gunakan. Kan? Maknanya kita dekorasikan dia sampai boleh menghilangkan benda-benda itu semua. Keagamaan ke, pemujaan ke tadi itu, ataupun maksiat ke, kan? Kita ubah sampai orang boleh jadi yang cantik, boleh tarik orang lagi. Itu kan benda yang ni. Okey, saya bawa balik daripada Mesir 3 minggu lepas. Okey, ada satu kelab memanah tau. Kelab memanah. Kan? Dia buat dia punya kelab memanah tu namanya tu daripada, kalau tengok tak nampak. Saya tak tunjuk gambar. Ada saya ambil gambar dia, tapi kebetulan tak sempat nak siapkan bahan dia tu. Tengok betul-betul, baru nampak daripada ayat Quran, hadis, semuanya adalah hadis tu, alimu auladakum birrimayah wassibahah warukubul khail. Ajarkan anak kamu dengan memanah, menunggang kuda dan juga berenang. Hadis tu dibuat tu, tengok lama-lama baru nampak. Rupanya ada satu orang naik kuda yang sedang memanah macam ni. Kan? Tapi kalau bubuh betul-betul gambar kuda, mungkin ada pertikaian. Mungkin boleh, mungkin tak boleh. Tapi tengok, cantiknya. Daripada bentuk kuda tu, dia buat hadis tu. Kuda orang tengah memanah tu macam ni. So, itu bidang tuan-tuan sekalian. Bidang tuan-tuan, macam dekat Malaysia ni kan, kita buat benda-benda macam tu, kreatif-kreatif macam tu. Kan? Sampai walaupun yang ada figura-figura tu, kita boleh buat tak nampak simbol maksiat ke, agama ke, ataupun benda-benda perpujaan itu tadi. Okey. Habis hukum belajar yang ketiga. Okey.
Dan yang keempat, hukum belajar yang keempat adalah harus. Harus. Apakah ilmu-ilmu yang harus kita belajar? Apa-apa juga ilmu harus kita belajar. Hatta ilmu-ilmu yang tak baik. Harus belajar. Harus belajar. Tapi mengamalkan haram. Contoh ilmu sihir. Apa belajar hukum belajar ilmu sihir? Harus Tapi jangan mengamalkan pula. Dah belajar alang-alang. Hegel. Suka binti Adam. Hegel. Tak boleh. Okay? Kita tahu tu supaya apa? Kalau orang buat, kita kenal. Ini sihir ni. Kita kenal. Contoh ilmu sihir. Ataupun ilmu, katakanlah ilmu pemujaan ke apa semua. Belajar harus. Tapi mengamalkan haram. Lepas tu kita pelik kan? Kat Mesir, ustaz-ustaz kita pun kat Mesir, balik Mesir, ada yang belajar sihir tau. Boleh belajar. Sebab sihir, kalau ikut Quran, Mesir antara negeri yang awal sihir tu wujud. Zaman Fir'aun. Kan belajar, dah sihir-sihir tu kan? Sihir. So jadi, Maghribi ada kelas sihir. Jangan bercerita-cerita nak pergi sana tau. Ni kebetulan diorang dah belajar kat sana, diorang nak belajar. Kan guru David Copperfield daripada Maghribi. Orang Maroko tu kan. Itu saya agak kuat. Belajar harus. Supaya apa? Balik, kalau ada orang buat, kita tahu. Ini sihir ni. Dia sihir. Dapat beza kan? Jadi belajar harus. Cuma mengamalkan haram. Awak nak belajar ilmu apa? Ilmu buat bom ke? Ilmu belajar boleh. Mengamalkan haram. Nak ngebom sana tak boleh. Kan? Nak belajar ilmu membunuh ke contoh kan? Belajar harus sebab kita tahu. Kan? Kita tahu kalau buat benda tu maknanya kalau kita buat, kita tahu kalau orang buat tu. Bagi contoh macam saya bidang syarah undang-undang kan. Dalam mengendalikan kes rumah tangga, kadang-kadang ada orang yang pukul bini, dia ada teknik dia. Dia pukul kuat macam mana pun tapi tak berlebam. Kan? So, kita belajar cara tu. Belajar tu bukan kita tahu, aku ada ilmu ni. Bukan. Sebab kita boleh kenal. Kalau satu orang isteri mengadu, kan, walaupun tak ada bekas di badan dia, kita tahu, dia memang kena anyai dengan suami dia. Kita boleh tahu. Sebab kita belajar benda tu. Tapi bukan kita belajar sebab nak gunakan, nak pukul orang lain, biar orang lain tu tak berbekas. Maknanya bukan guna tu. Tapi kita belajar benda tu. Macam tu juga. Jadi harus kita belajar benda-benda lain. Kan? Awak nak belajar benda apa pun belajar. Cuma jaga, jangan amalkan. Okey. Dekat dalam dunia ni ada ilmu mengenai perbandingan agama. Kita belajar ilmu agama-agama lain. Kan? Belajar pasal Kristian lah, pasal Yahudi lah, pasal apa semua kan. Apa hukum belajar itu? Harus. Asal hukum. Asal jangan terpengaruh lah. Kan? Tapi mengamalkan haram. Tak boleh nak belajar-belajar kemudian nak memuja macam mana orang Kristian buat, orang Yahudi buat dan sebagainya. Belajar tu harus. Supaya tahu, hujah-hujah yang digunakan, di mana dia punya perbezaan dan sebagainya. Belajar tu harus. Mengamalkan haram. Kan? Itu 4 jenis hukum belajar. Jadi ibu-ibu, tuan-tuan, kakak-kakak, muslim-muslimat sekalian kan. Hari ini kita belajar seni kan. Apa hukum kita belajar? Paling kurang kita belajar adalah fardu kifayah aini. So belajar betul-betul. Awak kena kuasai bidang betul-betul. Depan saya ni, kalau tuan-tuan sekalian, saya ingat dalam Peribahasa ada berapa orang? Ada 100 orang atau kan. Kalau betul kita semua dalam bidang seni, cuba bayangkan kita betul-betul belajar, bangun ke seni. Kita boleh bangun untuk 20 tahun lagi, kita akan nampak seni-seni yang bermotifkan agama Islam dan sebagainya akan makin naik. Dulu contoh kan. Hari ni dulu kan. Kalau sebut jubah kan, saya pakai ni jubah tau. Kalau sebut jubah, memang akan nampak semua putih semua kan. Satu warna je. Maksudnya kalau orang pakai jubah tu macam orang tua kan. Orang dah pergi haji kan. Tapi sekarang ni apabila designer tu dia membangunkan bidang ini betul-betul. Pergi ke UK, pergi ke US, dia belajar desain betul-betul, dia bangunkan desain tu kat Islam. Sekarang ni budak-budak muda pakai jubah. Yang bukan haji, bukan orang bidang agama pun pergi masjid pakai jubah. Tapi jubah yang outstanding lah. Wah, dengan tangan warna lain, ini warna lain. Jubah saya pakai. Siapa tak perasan saya pakai jubah macam ni? Datuk tadi sebut. Tengok jubah ustaz. Saya pun, tak juga kan. Bagus kan. Tapi pagi tadi ada satu majlis pakai jubah lain. Waktu nak kemari tu ada kotor sikit. Isteri saya kata, salin dah jubah ni. Rupanya dia pun faham nak ke craft ni. Dia agaknya pun pakaikan saya jubah ni yang ada desain-desain ni.
Tapi nak ceritanya itu perkembangan orang yang berada bidang rekaan baju ni, fashion ni kan. Dia dah berjaya Islam kan. So bidang kreatif atas bahu tuan-tuan sekalian. Bidang seni ni kan. 20 tahun lagi bangun kan. Sampai orang kalau rumah tu macam mana orang nampak motif tu, ish, ini Islamik punya. Ini kan. Tanggungjawab tuan-tuan sekalian. Kan? Sebab dia fardu kifayah aini. So belajar betul-betul. Kalau boleh sama PhD lah. Kan? Master sama master. Jangan berhenti, jangan terhenti kat situ. Okey. Pertama sekali dalam bab gambar-gambar haiwan-haiwan yang ada dalam maknanya lukisan kreatif kita dekat tekstil ke kat mana pun semua kan. Okey. Kalau berbentuk tak boleh Macam berbentuk, tarifan berbentuk atau patung ni bila disuruh ada bayang. Okey. Kalau benda yang tak berbentuk, okey, walaupun ada setengah bahagian, sebagian ustaz kata yang tegas kata haram terus kan. Haram terus. Ada sebagian kata ada keharusannya sebab dia hanya lukisan yang tak timbul. Bagi pandangan saya, tak jatuh sampai haram tapi tak digalakkan lah. Kan? Tak digalakkan. Sebab meraih hadis Nabi SAW sebut, la tadkhulu malaikatu baitan, malaikat tak masuk rumah yang ada anjing yang dibela, anjing sebagai pet kan, bela, dan juga ada patung-patung. Meraih hadis itu. Sebab takrifan patung maknanya dah walaupun ulama kata yang tak berbayang, meraih hadis itulah. Tak digalak. Kalau nak buat bolehlah juga kita nak ada gambar haiwan kan apa semua, tapi pada saya tak digalakkan, nak meraih hadis itulah. Malaikat tak masuk rumah yang ada anjing yang dibela. Kalau tujuan untuk penjaga rumah, untuk security tak apa. Untuk berburu tak apa. Ini saja nak bela, ataupun yang ada patung-patung haiwan-haiwan ni semualah. Malaikat kiri, malaikat rahmat malaikat maut masuk. Bubur patung besar macam mana pun dia masuk. Kat sini malaikat rahmat. Okey. Yang kedua nak bawa solat. Nak bawa solat boleh. Sudut sah ataupun tidak sah solat dia. Sebab tidak ada perkara yang membatalkan sembahyang. Kita sembahyang dengan gambar-gambar tu. Sudut sah sembahyang. Semua dia sudut adab je lah. Adab kan? Adab kan? Itu sudut adab. So maknanya kadang-kadang terutamanya gambar kat belakang tu. Belakang ke orang belakang tu dia sembahyang, dia baca gitu tulisan pula. Kan? I don't need Google. My wife know everything. Belakang. Kan? Jadi orang sembahyang tu baca belakang kita tu kan. I don't need Google. My wife know everything. Macam-macam. So dia sudah adab. Salah Okey, macam Angry Bird, pada saya itu tajuk, itu contoh yang baik untuk tajuk kita yang native to kreatif kan. Orang tak nampak gambar ook tu kan. Tapi dah dikartunkan benda tu kan. Walaupun buat sebagai alas kaki dan sebagainya, tidak digalakkan juga kan, sebab binatang-binatang yang disebut jelas antara dalam Quran atau hadis kan. Yang lain-lain adalah keharusan dia. Ikan ke apa ke kan, walaupun dah bentuk kartun, walaupun dah dikreatifkan gambar tu. Okey. Wallah. Tu ni istilah adab lah, babi. Okey. Adab ni. Kita kecil-kecil dulu kan. Ayah kita cukup sensitif kena boleh kena cili mulut tau, kena sebut mana tu. Sampai besar terbiasa. Nak sebut benda tu tak tergamak. Budak sekarang, ya Allah sekarang. Kalau gaduh dengan kawan tu kena keluar semua. Kita kecil-kecil tu sampai sekarang. Sampai dah besar macam ni pun nak sebut tak tergamak. Wallahu alam. Okey, kalau tak ada saya rasa insya-Allah setakat ni saja dulu. Boleh kita kongsikan bersama. Insya-Allah mudah-mudahan memberi kebaikan kepada kita kan. Saya ucapkan tahniah dan syabas tuan-tuan, puan-puan, adik-adik sekalian berada dalam bidang ini kan. Pada saya bidang yang bagus, dan belajar betul-betul, sebab hukum kita belajar bidang ni apa hukum dia? Fardu kifayah aini. Jadi pensyarah-pensyarah kena pastikan agar dia punya assignment jangan terlambat jangan terlambat. Dan juga jangan copy paste sama saya menawak semua. Semua awak bertanggungjawab dalam bidang awak ni. Saya doakan kita semua maju jaya dalam bidang ini, dan amin, dan mudah-mudahan biar bidang ni berkembang dekat Malaysia. Sebab Allah tu suka pada benda-benda seni. Innallaha jamil
yuhibbu jamal. Allah tu indah, suka benda-benda indah ni. Sekian aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.